Ramai juga yang bertanya, laptop murah ni barang Cina ni. Selalu orang cakap macam tu kan. Orang cakap macam tu. Tapi dia orang tak tahu. Cina punya laptop dengan kita di Malaysia ni, keyboard tak sama tau. Position A, B, C, D, E apa semua tu. Lain Lain. Bila orang kata murah ni barang Cina ni. Tak, bukan. Laptop refurbish ni majoritinya, okey kita ambil contohnya di Dubai Okey, Dubai diorang punya internet, diorang punya IT, bab IT ni laju gila. Dubai Ya. Di Dubai dah ada i9. Kita sini dapat i7 dah melompat. Ya, betul. Betul. Dapat i7, dapat i5, i7, 8 generation, 10 generation, dah melompat dah budak-budak. Sana i9. Sana dah pakai i9. Laju. So